Korang biasa beli kereta tapi korang tak pernah tahu pun kereta tu okey ke tak. Korang nak beli kereta tapi tak nak kena tipu, baik korang cek dulu kereta tu sama ada pernah terlibat dengan accident ataupun tak. Kalau ada pernah claim insurance tu, mestilah ada pernah accident kan. Sekarang korang dah boleh cek tau sama ada kereta tu okey ataupun tak. Macam mana nak cek? Korang pergi je dekat www.screwed.my. Korang masukkan je chassis number ataupun number plate. Lepas tu korang proceed dengan bayar RM80 je untuk mendapatkan report kereta. Korang just follow step by step dokumen apa yang diperlukan untuk meneruskan pembayaran. Lepas dah dapat report kereta, korang bolehlah decide sama ada korang nak proceed ataupun tidak. Kalau nak nego-nego dengan owner ataupun used car pun boleh juga sebab kita dah tahu condition kereta tu. So, korang ingat tau, #screwed dulu. Kalau tak nak kena tipu, screwed dulu. Nak beli kereta tapi risaulah. Kot kena tipu pasal mileage ke? Pasal kereta tu pernah kena banjir ke? Ataupun accident? Macam mana korang nak beli kereta tapi korang risau apa yang harus risau tadi. Korang jangan risau sebabnya sekarang ni sangat mudah untuk korang cek sebelum korang beli kereta. Di Screwed ni, korang akan dapat full report berkenaan kereta yang bakal korang miliki. Yelah, takkanlah kita nak beli kereta yang tipu mileage, accident, teruk ataupun banjir, betul tak? So korang, bila korang cek dekat screwed.my ni, korang akan dapat full report. Dengan hanya letakkan nombor chassis kereta, korang boleh dapat semua report tentang condition kereta tu. So, bila dah ada report yang macam tu, korang bolehlah buat pilihan. Nak beli ataupun korang nak nego kereta tu dengan harga yang berpatutan. Ingat tau, #screwed dulu. Tak nak kena tipu, screwed dulu. Jadilah pembeli kereta yang sangat bijak. Nak beli kereta, kena screwed dulu.